Okey, kita bersambung lagi untuk segmen yang seterusnya. Sebab tadi dah panjang sangat. So yang ini kita akan shortkan sedikit lah. Tak payah panjang-panjang. Just untuk pendapat dan cadangan sekiranya ia masih lagi diteruskan oleh kerajaan pada tahun-tahun yang ke hadapan lah. Sejati Madani. Sejati Madani ni apakah ia? Inilah dia satu program baru yang dicetuskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi sebenarnya terdapat intipati-intipati yang baik di dalamnya untuk membantu masyarakat yang berada di luar bandar, terutama di kawasan kampung, untuk menggunakan peruntukan tersebut bagi membina ekonomi rentan di dalam satu-satu kampung ataupun satu-satu komuniti di satu-satu kawasan itulah. So Sejati Madani ini adalah singkatan kepada sektor ekonomi Jawatan Kuasa Tetap Industri Mikro Madani. Ialah inisiatif yang di bawah kerangka ekonomi madani yang dibawa oleh Kerajaan Perpaduan di bawah Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. So matlamat utama Sejati Madani ini adalah untuk apa? Yang pertama, untuk memperkasa kumpulan rentan. Siapakah kumpulan rentan itu? Suri rumah, ibu tunggal, belia-belia yang menganggur di dalam kawasan kampung, dan juga warga-warga emas yang aktif di dalam kawasan kampung tersebutlah. Yang kedua dia apa dia? Untuk membangun ekonomi setempat secara berstruktur. Sebenarnya peruntukan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang sebanyak 100,000 ini, sebenarnya kalau untuk kita membina sebuah idea bagaimana kita untuk bertapak di awal permulaan sebelum ia dikembangkan kalau ia berjaya, sudah cukup memadai bagi sesiapa yang betul-betul bercita-cita menginginkan melihat dapat membantu golongan-golongan rentan yang disebutkan di nombor 1 tadi untuk mendapatkan sedikit pulangan pendapatan dalam keluarga. Contoh, bila kamu buat satu program, idea perniagaan ini, kamu dapat membantu 5 orang anak muda yang tidak bekerja dengan kamu. Maka dia dah mendapat satu pendapatan tetap dengan kamu yang telah diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui Sejati Madani. Itu yang maksud sebenar yang saya rasa hendak disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So yang ketiga, dia kata apa? Menghubungkan potensi kampung dengan sistem pasaran moden melalui pendekatan local product ataupun global quality. So bila kita sudah berjaya membentukkan satu produk daripada program Sejati Madani ini, maka kerajaan akan membantu mereka ini untuk menjual produk mereka ini di dalam pasaran dan juga sama ada di dalam negara maupun luar negara. Sebenarnya program ini dah pernah berlaku satu ketika dahulu, iaitu yang tak silap saya, program yang ini pernah dibuat oleh oleh Kedah, tak silap, oleh Kedah, untuk program menjual belacan. Program menjual belacan ini terjual di dalam negara, terutama di luar negara. So dia berikan dan juga membantu ketika itu adalah keluarga yang datangnya daripada golongan rentan tadi. So akhirnya pada hari ini keluarga yang tersebut sudah keluar daripada kemiskinan yang mereka lalui satu ketika dahulu. So hari ini mereka dah senang lah. Maknanya program yang Kedah buat itu sudah berjaya. Samalah seperti program Sejati Madani ini. Cuma apa yang saya lihat, apa yang saya teliti, kebanyakan daripada pemohon-pemohon adalah lebih kurang suka
apa dan mengambil acuh dan tidak acuh daripada pendekatan kefahaman saya sendiri berdasarkan daripada konsep asal sejati madani ni. Saya tak tahu bagaimana satu-satu tajuk itu diluluskan sedemikian. Dan kemudian saya tak nampak dia akan memberikan bantuan kepada golongan rentan, dan bagaimanakah daripada situ dia dapat mengembangkan lagi dia punya proses bisnes, saya tak tahu. Mungkin kumpulan ataupun organisasi bagi yang mengawal sejati madani ini dapat melihat semula asas-asas pemberian terhadap geran-geran tersebut kepada kampung-kampung dan juga komuniti yang ada. Okey, apakah falsafah dasar sejati madani ni? Dia ada falsafah lah di dalam ni lah. So, ekonomi itu bukan sekadar angka pertumbuhan, kan? Tetapi dia merupakan soal maruah hidup rakyat. Maksud saya cakap tadi, soal maruah hidup rakyat itu adalah paling lower sekali adalah kamu mempunyai duit untuk makan. Bukan kamu memiliki barang dan kamu simpan. So yang seterusnya, pembangunan bukan dari luar ke dalam, tapi dari bawah ke atas. So kita perlu membina asas itu daripada bawah, daripada yang tiada, daripada kosong, tapak yang kosong kita bina. So kemudian pemberdayaan bermula dari dapur rakyat, bukan hak milik menteri. So kita daripada idea kita, daripada kita punya kemahuan, kita harus bina idea tersebut sehingga ia mampu dan boleh mengeluarkan kita daripada kehidupan yang tidak senang pada ketika ini. So apakah itu sebenarnya maksud ekonomi rentan? Ekonomi rentan merujuk kepada golongan yang bekerja tapi tidak cukup pendapatan. So yang tu satu. Kena tengok siapa dia. Yang kedua adalah suri rumah yang tidak bergaji tetap. Kan? Tapi dia tetap membantu dan menyumbang pendapatan kepada keluarga. Contoh macam jual kuih, jual kain, jual tudung. Itu adalah salah satu daripada aktiviti-aktiviti seorang suri rumah yang cuba membantu keluarganya. So yang itulah yang kita pilih. Sebab tu dia bagi dekat kepada ketua kampung. Sebab apa? Ketua kampung itu yang dapat menilai siapakah golongan-golongan rentan itu yang harus dia bantu. So yang seterusnya apa? Mereka ini bukan golongan-golongan yang pemalas. Mereka ni hanya tidak